Shah Al-Yahya atau nama penuhnya Sharifah Nur Azian binti Syed Mahadzir Al-Yahya bukan sekadar seorang pelakon dan model terkenal, malah beliau juga merupakan ikon fashion yang sentiasa mencuri perhatian rakyat Malaysia. Dengan wajah elegan, personaliti anggun dan kerjaya seni yang penuh kejayaan, Shah telah lama menjadi antara selebriti wanita paling berpengaruh dalam industri hiburan tanah air. Namun di sebalik kehidupan glamour yang sering dipaparkan, tersimpan kisah cinta yang selama ini menjadi tanda tanya ramai. Kini, selepas 11 bulan menjalinkan hubungan secara tertutup, Shah Al-Yahya akhirnya mengejutkan peminat apabila tampil mengumumkan tarikh perkahwinannya serta identiti lelaki yang berjaya menawan hatinya. Siapakah sebenarnya insan bertuah itu dan bagaimana hubungan mereka berkembang hingga membawa kepada keputusan besar ini? Selama hampir setahun, kehidupan peribadi Shah Al-Yahya menjadi perhatian ramai tanpa henti. Setiap gambar yang dimuat naik di media sosial, setiap kemunculan di acara hiburan dan setiap perubahan pada riak wajahnya sentiasa mengundang pelbagai spekulasi daripada peminat. Ramai mula menyedari bahawa Shah kelihatan lebih bahagia sejak beberapa bulan kebelakangan ini. Senyumannya nampak berbeza, lebih tenang dan penuh seri, seolah-olah ada seseorang yang sedang mengisi ruang kosong dalam hidupnya. Namun seperti biasa, Shah memilih untuk terus berdiam diri dan menjaga kisah cintanya daripada perhatian umum. Sepanjang 11 bulan hubungan itu berlangsung, pelbagai khabar angin mula tersebar. Ada yang mendakwa lelaki tersebut seorang ahli perniagaan terkenal, ada juga yang mengaitkan Shah dengan individu dalam dunia hiburan. Tetapi, segala teka-teki itu akhirnya terjawab apabila Shah sendiri tampil membuat pengakuan yang mengejutkan ramai pihak. Dalam satu sesi istimewa bersama media dan kenalan rapat, beliau akhirnya memperkenalkan lelaki yang bakal menjadi pasangan hidupnya. Dengan nada penuh emosi, Shah Al-Yahya mendedahkan bahawa lelaki yang berjaya menawan hatinya ialah Mohd Faiz bin Hamzah, seorang lelaki berusia 28 tahun yang sebelum ini langsung tidak dikenali ramai. Pengakuan itu segera mencetuskan kejutan besar di media sosial kerana ramai tidak menyangka Shah memilih seseorang yang jauh daripada dunia glamour dan kontroversi hiburan. Menurut sumber terdekat, hubungan mereka bermula secara sederhana ketika menghadiri sebuah majlis korporat yang melibatkan projek kebajikan. Pada awalnya, Shah dan Faiz hanya berbual sebagai kenalan biasa. Namun, sikap Faiz yang matang, tenang dan penuh hormat perlahan-lahan berjaya menarik perhatian Shah. Berbeza dengan lelaki lain yang sering melihat dirinya sebagai selebriti terkenal, Faiz dikatakan melayan Shah dengan sangat sederhana, tanpa cuba mengambil kesempatan terhadap popularitinya. Itulah perkara yang paling membuatkan Shah selesa. Selepas bertahun-tahun hidup dalam dunia hiburan yang penuh tekanan dan perhatian masyarakat, beliau akhirnya menemui seseorang yang mampu membuatkan dirinya berasa aman. Faiz bukan seorang yang gemar muncul di hadapan kamera. Malah beliau lebih suka menjalani kehidupan biasa dan memberi sokongan kepada Shah dari belakang tabir. Ramai rakan rapat Shah turut mengakui bahawa mereka melihat perubahan besar pada dirinya sejak mengenali Faiz. Shah dikatakan menjadi lebih lembut, lebih tenang dan semakin menghargai masa bersama keluarga. Jika dahulu jadual hidupnya dipenuhi acara hiburan dan kerja tanpa henti, kini beliau lebih memilih meluangkan masa bersama orang tersayang dalam suasana sederhana. Apa yang membuatkan hubungan mereka semakin kuat ialah keserasian dari segi pemikiran dan cara hidup. Walaupun mempunyai latar belakang yang berbeza, kedua-duanya berkongsi nilai yang sama tentang keluarga, masa depan dan kehidupan yang lebih tenang jauh daripada kontroversi. Shah juga dikatakan sangat menghormati sikap Faiz yang sentiasa menjaga hubungan baik dengan keluarganya. Dalam satu perkongsian yang menyentuh hati, Shah mengakui bahawa beliau tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang mampu
memahami dirinya sepenuhnya. Baginya, Faiz hadir pada waktu yang tepat ketika beliau sedang mencari ketenangan dalam hidup. Sebab itulah beliau memilih untuk tidak terlalu terbuka tentang hubungan mereka pada peringkat awal kerana mahu memastikan semuanya benar-benar serius sebelum dikongsi kepada umum. Lebih menarik perhatian apabila Shah turut berkongsi bahawa kedua-dua keluarga sebenarnya sudah lama mengenali antara satu sama lain. Malah hubungan mereka mendapat restu penuh daripada ibu bapa kedua-dua belah pihak sejak awal lagi. Perkara itu membuatkan hubungan mereka berkembang dengan lebih matang dan stabil, tanpa tekanan yang berlebihan. Sejak identiti Muhaidir Faiz didedahkan, media sosial terus dipenuhi pelbagai reaksi daripada peminat. Ada yang terkejut dengan pilihan Shah, namun tidak kurang juga yang memuji keberaniannya memilih cinta berdasarkan keikhlasan dan keserasian, bukannya status atau kemewahan. Ramai mula percaya bahawa selepas melalui pelbagai pengalaman dalam dunia hiburan, Shah akhirnya menemui seseorang yang benar-benar mampu memberikan kebahagiaan sebenar dalam hidupnya, dan semakin banyak kisah mengenai hubungan mereka mula terbongkar, semakin ramai peminat mula memahami bahawa cinta yang sedang dibina oleh Shah Al-Yahya kali ini bukan sekadar hubungan biasa, tetapi sesuatu yang lahir daripada rasa saling menghormati, memahami dan menerima kekurangan antara satu sama lain. Di sebalik kisah cintanya yang kembali menjadi perhatian ramai, kehidupan Shah Al-Yahya hari ini sebenarnya sudah banyak berubah berbanding zaman awal kemunculannya dalam dunia hiburan. Jika dahulu beliau dikenali sebagai model dan pelakon yang sentiasa sibuk dengan jadual padat serta kemunculan mewah di acara hiburan, kini Shah lebih memilih kehidupan yang seimbang antara keluarga, kerjaya dan ketenangan diri. Pada usia 43 tahun, beliau kelihatan jauh lebih matang dan semakin jelas tentang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Ramai peminat melihat Shah sebagai antara selebriti wanita Malaysia yang berjaya mengekalkan rumah tangga dan kerjaya dalam masa yang sama. Hubungannya bersama suami tercinta, Awal Asy'ari, masih dianggap antara pasangan paling kukuh dan berpengaruh dalam industri hiburan tempatan. Walaupun dunia selebriti sering dipenuhi gosip dan kontroversi, Shah dan Awal berjaya membina imej keluarga harmoni yang menjadi inspirasi ramai pasangan muda. Kehidupan mereka kini lebih tertumpu kepada membesarkan dua anak perempuan kesayangan, Lara Alana dan Lila Aminah. Shah sering berkongsi bagaimana menjadi ibu mengubah seluruh cara beliau melihat kehidupan. Baginya, kejayaan sebenar bukan lagi tentang populariti atau kemewahan semata-mata, tetapi tentang melihat anak-anak membesar dengan kasih, sayang dan didikan yang sempurna. Apa yang menarik perhatian ramai ialah cara Shah mendidik anak-anaknya supaya memahami nilai kehidupan sebenar walaupun mereka lahir dalam keluarga terkenal. Dalam beberapa temu bual, Shah mengakui bahawa keadaan ekonomi dunia yang tidak menentu membuatkan beliau dan keluarga memilih gaya hidup lebih sederhana dan berjimat. Beliau mula membiasakan diri menyimpan barangan keperluan di rumah serta mengajar anak-anak tentang pentingnya mengurus kewangan dengan bijak sejak kecil. Ramai peminat kagum kerana walaupun hidup mewah, Shah tetap mahu anak-anaknya membesar dengan memahami erti kesederhanaan. Dalam diam, Shah juga semakin terbuka berkongsi perjalanan spiritualnya kepada umum. Beliau mengakui kini lebih banyak memikirkan tentang perubahan diri dan ketenangan jiwa. Selepas beberapa siri perjalanan ibadah dan pengalaman hidup yang dilaluinya, Shah mula menyimpan hasrat untuk berhijab sepenuhnya pada masa akan datang. Pengakuan itu membuatkan ramai peminat tersentuh kerana mereka dapat melihat perubahan besar dalam cara Shah membawa dirinya hari ini. Tidak lagi terlalu mengejar perhatian dunia hiburan,
beliau kini kelihatan lebih tenang dan lebih berhati-hati dalam menjaga kehidupan peribadi. Namun walaupun lebih banyak memberi fokus kepada keluarga, Shah tidak pernah benar-benar meninggalkan dunia seni. Selepas beberapa tahun memperlahankan aktiviti lakonan demi memberi perhatian kepada perniagaan dan anak-anak, beliau kini bersedia membuat kemunculan besar di layar perak. Berita tentang kepulangannya ke dunia filem segera mencetuskan keterujaan peminat yang sudah lama merindui lakonannya. Shah dihabarkan bakal muncul dalam 2 filem besar serentak, iaitu Kata Hati The Movie dan 5 Bomoh. Kedua-dua projek itu dianggap sebagai tanda kebangkitan semula dirinya dalam dunia lakonan selepas sekian lama lebih fokus kepada bidang lain. Menariknya, Shah mengakui beliau sebenarnya menerima terlalu banyak tawaran berlakon sejak beberapa tahun kebelakangan ini, tetapi memilih untuk tidak terlalu menunjukkannya di media sosial kerana mahu menjaga keseimbangan hidup. Selain dunia lakonan, pengaruh Shah dalam industri fashion juga masih sangat kuat. Namanya terus menjadi simbol gaya elegan dan mewah yang sering dijadikan inspirasi wanita moden Malaysia. Terbaharu, beliau bersama rakan perniagaan melancarkan produk baharu di bawah jenama Ayaya Studio, sebuah koleksi beg tangan bersaiz besar dengan konsep elegan dan moden yang dihasilkan sepenuhnya di Malaysia. Produk tersebut mendapat sambutan luar biasa daripada peminat fashion kerana rekaan Shah dilihat mempunyai identiti tersendiri. Ringkas tetapi mewah, moden namun tetap sesuai digunakan dalam kehidupan harian. Ramai percaya sentuhan Shah dalam dunia fashion masih sukar ditandingi kerana beliau bukan sekadar selebriti yang menjual nama, tetapi benar-benar memahami citarasa wanita moden. Di media sosial pula, Shah terus membuktikan pengaruhnya masih sangat besar. Dengan lebih 6 juta pengikut di Instagram, setiap perkongsian beliau sentiasa mendapat perhatian ramai. Namun, berbeza dengan dahulu, kandungannya kini lebih matang dan sederhana. Shah lebih banyak berkongsi tentang keluarga, kerja, perjalanan hidup dan momen kecil yang memberi inspirasi kepada pengikutnya. Walaupun masih bekerjasama dengan jenama mewah antarabangsa dan menghadiri Minggu Fashion Dunia, Shah kini kelihatan lebih bijak memilih apa yang mahu dikongsi kepada umum. Sedikit demi sedikit, beliau berjaya membina imej seorang wanita yang bukan sahaja cantik dan berjaya, tetapi juga matang, tenang dan sangat menghargai kehidupan sederhana bersama keluarga tercinta. Apapun perjalanan hidup yang telah dilalui oleh Shah Al-Yahya, satu perkara yang pasti ialah beliau berhak menikmati kebahagiaan bersama insan yang benar-benar menghargainya. Di sebalik kehidupan glamour, tekanan dunia hiburan dan perhatian tanpa henti daripada masyarakat, Shah tetap seorang wanita biasa yang mempunyai hati, perasaan dan impian untuk hidup tenang bersama orang yang dicintai. Dan hari ini, apabila beliau akhirnya memilih untuk membuka lembaran baharu bersama Mohd Faiz bin Hamzah, ramai peminat turut merasa gembira melihat sinar bahagia yang terpancar pada wajahnya. Kadangkala, cinta hadir bukan pada waktu yang kita jangka, tetapi pada saat hati benar-benar bersedia untuk menerima seseorang dengan penuh keikhlasan. Perbezaan usia, latar belakang atau pandangan masyarakat tidak seharusnya menjadi penghalang jika dua hati saling memahami dan menghormati antara satu sama lain. Apa yang paling penting ialah kebahagiaan dan ketenangan yang mereka temui bersama. Sebagai peminat dan masyarakat, mungkin inilah masanya untuk kita lebih banyak memberi doa yang baik daripada terus mencari kekurangan. Setiap manusia mempunyai perjalanan hidup tersendiri dan setiap pasangan juga berhak diberi peluang untuk membina kebahagiaan tanpa dihukum oleh pandangan negatif orang lain. Semoga hubungan Shah Al-Yahya dan Mohd Faiz terus dipenuhi kasih sayang, keberkatan dan kebahagiaan hingga ke akhir hayat.
Semoga mereka terus kuat menghadapi segala cabaran bersama-sama, membina keluarga yang harmoni dan menjadi inspirasi kepada ramai orang di luar sana bahawa cinta sejati masih wujud walaupun dalam dunia penuh ujian dan perhatian seperti dunia hiburan. Jika anda juga mendoakan kebahagiaan buat pasangan ini, jangan lupa tekan butang like, share dan subscribe untuk terus menyokong channel ini. Kongsikan video ini kepada keluarga dan rakan-rakan agar lebih ramai dapat menyebarkan doa yang baik dan kata-kata positif buat Syah Al-Yahya dan pasangan tercintanya. Terima kasih kerana terus menonton dan setia bersama kami sehingga penghujung video ini.